semua pekerja-pekerja warga asing ini perlu dipindahkan ke CLQ. Gangguan, masalah jenayah, masalah kesihatan, banyak isu kita boleh selesai dengan CLQ di semua PBT. So kita kerajaan negeri telah pun membuat keputusan untuk tempoh 3 tahun ini, 2025, 2026 dan 2027 adalah tempoh di mana TLQ dibenarkan, dan selepas 2027 iaitu bermula 2028 semua pekerja-pekerja warga asing ini perlu dipindahkan ke CLQ. Tumpuan adalah sudah tentu di Seremban dan juga di PD. Ada banyak permohonan juga sedang masuk dan juga ada banyak perancangan oleh pihak swasta dan juga kerajaan untuk membangunkan CLQ ini, dan kita harap dalam 3 tahun ini kita dapat mewujudkan banyak lagi CLQ supaya pekerja-pekerja warga asing ini kita boleh tempatkan di sesuatu tempat yang khusus supaya banyak isu kita boleh selesai. Gangguan, masalah jenayah, masalah kesihatan di kawasan-kawasan perumahan yang sedia ada. Apabila mereka dipindahkan ke satu tempat yang lebih teratur, yang lebih dikawal dan lebih sistematik, saya percaya banyak isu kita dapat selesaikanlah, yang isu-isu yang berpunca daripada pekerja-pekerja warga asing ini, dan kita boleh mengawal mereka. Kalau berlaku apa-apa pandemik pun, kurang-kurangnya kita boleh laksanakan kawalan secara sistematik lah. So itu harapan kerajaan negeri supaya isu dalam 3 tahun ini, jika ada permohonan PBT dapat lihat, jika boleh kita luluskan dengan lebih segera supaya banyak CLQ kita dapat diwujudkan lah, khususnya di kawasan Majlis Bandaraya Seremban.